Pot breakfast kali ni bukan setakat menu breakfast je ada tau. Hampa nak makan masakan panas, makanan western pun ada. Semua ni hampa boleh dapat dekat Pot Rahsia Sungai Petani. First kami try dia punya set roti jala. Setiap set ni ada 5 keping tau. Kami memang love lah dia punya kuah kari, pekat terasa elok. Roti kacang pul ni pun antara yang best seller dekat sini tau. Bagi kami kuah dia ni berempah elok. Bila makan dengan roti bakar memang sedap. Mushroom soup dekat sini pun bukan yang instant tau. Memang lemak berkrim elok. Untuk set omelette ni pula, dia punya omelette rasa macam makan dekat hotel weh. Ni hampa wajib try dia punya mi kuah udang. Dia punya kuah memang secukup rasa. Udang pun tak kedekut, yang penting fresh. Western pun ada dekat sini. Kami try dia punya chicken chop. Memang rangup elok. Pagi-pagi kalau hampa nak makan nasi goreng pun ada tau. Bukan setakat nasi goreng sambal udang je ada. Nasi goreng chicken grill pun ada. Yang penting sedap. Untuk ayak dekat sini kami paling recommend dia punya mocha ice ni. Kopi tarik dia pun sedap weh. Kopi dia ni berlemak lain macam. Memang sedap. Hampa boleh try juga dia punya teh tarik. Dia punya Ribena lychee pun antara best seller dekat sini. Ni hampa boleh tengok lah antara menu lain yang ada. Cantik kan kedai ni, si ada mural lagi. So hampa yang mana yang tak pernah sampai dekat sini, boleh ajak family ke kawan-kawan hampa pakat-pakat mai. Hampa jangan lupa singgah.